Ada. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ilal masyahidin wal mustami'in al-kiram, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang mulia ini kita dapat sambung majlis pengajian kita, yang mana kita mula sakupau dengan bab udhiyah ataupun dikatakan al-qurban. Sambungan kita pada malam ini dari kitab kita Al-Mu'inul Mubin. Kata pengarang kitab kitanya, dia katanya yang akan dijauhi oleh orang yang hendak berkorban. Satu maudhu' kita pada malam ini, dia kata gapo benda hak kita orang hendak berkorban tu kena menjauhi. Atau sirat adalah bagi orang yang nak korban kan itu. Katanya orang yang hendak berkorban adalah dituntut supaya tidak membuangkan bulu dan kukunya hingga dikorbankan. Tu hak seolahnya dalam agama Islam kita, dalam syariat Islam kita ni, bagi orang yang nak korban tu diminta supaya dia tu tak kerak kuku, tak kerak bulu-bulu dia hingga dia terkorban. Bila tu? Katanya dari Ummi Salamah bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Hak yang cerita mari ni ialah isteri Nabi sendiri. Dia katakan isteri dia hak nama Ummu Salamah ni. Dia kata pernah Nabi berkata, "Iza ra'aitum hilal Zulhijjah wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik min sya'rihi wa azfarih." Maksud daripada hadis ni dia katanya Nabi pernah mengajar, Nabi pernah wayak apabila kamu telah melihat hilal bulan Zulhijjah. Apabila menapuk anak bulan Zulhijjah, berartinya masuk 1 Zulhijjah lah. Sedang seorang kamu hendak berkorban, mana hati dia tu niat nak korban lah, maka hendaklah ia menahannya dari bulunya dan kukunya. Tak usah kerak bulu-bulu, tak usah kerak kuku-kuku. Ambil pada 1 Zulhijjah hingga sampai dia tu korban. Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Hadis ni sahih lah, Imam Muslim wayak dan orang lain lagi pun ada cerita benda ni. Ni nak wayak kata hak ni bagi orang hak nak korban sana di perintah oleh Nabi kita tu gitulah. Nak wayak katanya seolah-olahnya korban ni adik pada haji lah. Orang buat haji suatu juga tak boleh nak kerak bulu, nak kerak kuku, nak kerak kulit-kulit pun tak boleh. Malaikat selepas daripada dia melota sudah bolehlah dia tu suruh kerak rambut kerak apa tu. Nak ayat katanya. Kata ashab Asy-Syafi'i, ni kata ulama pula. Setelah mana kita dengar hadis Nabi tu, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dia katakan hukum segala bahagian badannya. Hadis ni sakut dengan hukum sakut pada tubuh badan kita lah. Tubuh badan kita dengan maknanya tubuh badan hak orang nak korban tu. Dia katanya adalah seperti hukum bulu dan kuku. Dia katanya ayat katanya bulu kuku pun sebetulnya makna katanya terus hidup kerak lah. Dia katanya dalilnya ialah yang telah tetap dan satu riwayat Muslim. Ada lagi hak tambahan daripada riwayat Imam Muslim
fala yamassanna min sya'rihi wa basharihi syai'a. Maka janganlah disentuhnya dari bulunya dan kulitnya sesuatu pun. Jadi hak mari tambah lagi nak ayat kata termasuk bulu, segala bulu lah. Rambut apa lain pada rambut apa. Lepas tu misalnya ada kulit-kulit pecah ke tak usah kerak lagi lah. Tu termasuk juga dia kata kulit lain pada kuku sana itu. Dia katanya setengah ulama mengatakan larang ini larangan haram, dan ada juga yang mengatakan larangan makruh. Jadi Nabi ni royak betul-betul gitulah. Fiyo nak gerbai tu falyumsik, manalah menahan lah. Tak usahlah susah kerak bulu, tak usah kerak kuku, tak usah kerak kulit-kulit. Jadi hak Nabi lari sini itulah mana ulama faham. Maka di sini dia katanya dalam ashab pun ulama Syafi'i sendiri pun pecah dua golongan lah. Dia katanya setengah ulama tu dia katanya larangan ini larangan haram. Kalau dia buat je dia hukum haram. Dia nak korban dah masuk satu Zulhijjah tu siapa nak kerak rambut ke kerak kuku apa, itu adalah setengah ulama kita ada hukum haram. Dan ada juga yang mengatakan larangan makruh. Nabi larang semata. Larang, cuma ada juga ulama pihak kata larang sini makruh. Mana kalau buat tu tak ada rugi, tak ada pahala lah. Dosa ada. Nabi larang bukan larang kerah tak lah maksudnya. Ni ayat tu benda tu hak Nabi larang semata. Cuma dia ni kata larang tu kalau kita buat haram. Dia ni katanya larang sini adalah makruh. Kalau kita buat apa tanggung dosa lah. Itulah mengikut huraian ulama kita tentang masalah hadis ni. Bagi orang nak korban ni kena beramal dengan hadis ni. Kerana hadis ni khahnya apa tu? Ahadukum ayyudhiyah. Sekiranya seorang kamu nak korban tu mu buat lagi ni. Orang tak nak korban tu tak ada kena amal hadis ni. Bagi orang nak korban tu kena amal dengan hadis ni. Kerana Nabi larang dah. Cuma ada ulama terlarang tu kalau kita buat tu haram, ada hak rendah katanya larang sini makna makruh. Kalau kita buat tu tak ada dosa tapi rugi, tak ada pahala mana kita. Lepas pada tu pula yang mai berkecek katanya yang dua pula dia kata menyembelihan sendiri. Dia kata sekiranya seorang tu dia pandai sembelih sendirilah. Hak tu hak mula hak afdalnya dia katanya. Disunatkan supaya disembelihnya sendiri jika dia pandai menyembelih. Kalau hak pandai sembelih tu sembelih sendirilah. Sebenarnya sembelih tak payah, cuma kalau kita buat jadi payah ya. Ambil pisau tajam ke bismillah wallahu akbar. Heri putus darah tu baik ke, putus meri halkung ke, sudah dah lah. Itu dia. Benda mudah ya kalau bagi orang hak wasa kata nak gerbah dia sendiri tu usahalah. Dia tak pandai pun tanya orang yang pandai semula tu lah mana. Tu hak nombor satu sekali. Dia katanya kerana menurut perbuatan Nabi SAW. Waktu Nabi lah tu lah. Dari Anas duha Rasulullah SAW bikabshaini amlahaini aqranaini fara'aituhu wadi'an qadamaihi ala sifahihima yusammi wa yukabbir fazabahuma biyadihi. Ini pun hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dia katanya Rasulullah SAW telah berkorban dengan 2 ekor biring-biring. Dan kita dengar dah dulu. Ini sakut dengan semula. 2 ekor biring itu yang berbelang hitam putih. Biring itu ada jalur hitam putih. Dan bertanduk elok. Tanduk molek lah. Dia katanya. Maka kulihat beliau meletakkan 2 tapak kakinya di sisi keduanya. Nabi tak tapak kaki di atas. Itu adalah sifahima tu mana atas dia dekat-dekat dengan tekak tu lah. Dia katanya beliau menyebut nama Allah dan bertakbir lalu menyembelih keduanya dengan tangan beliau. Nabi buat ni jelas sebagai contoh lah.
Nabi kata bismillah, wallahu akbar. Nabi pun sembelih. Dua-dua ekor tu dengan tangan sendiri. Tu nak ayat tu hak afdal tu duduk situ lah kalau pandai sembelih. Jika ia tidak dapat menyembelih sendiri korban itu kerana uzur atau lainnya, hendaklah ia katanya ia menyaksikannya. Kalau dia tak boleh nak sembelih sendiri dengan sebab uzur, maka dia wakil kepada orang lain lah. Atau orang lain pada uzur ke, dia tak ada nak pergi, tak ada uzur pun, cuma masa malas nak pergi, wakil dia mau sembelih. Itu dia. Tapi kalau lah Qadar kata dia tu masa tak pandai nak sembelih ataupun kerana lain, suruh dia lain pun tak apa. Tapi moleknya ia pergi menyaksi juga. Walaupun kita tak boleh sembelih sendiri pun, kita pergi dia molek sembelih pun sunat pula kita pergi menyaksi, kita tengok sembelih gerbai kita saat itu. Sebagai yang telah diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahkannya. Mengikut kitab kita ni kata Imam Al-Hakim mai riwayat masalah ni dan dia agak kata riwayatnya adalah sahih. Qala sallallahu alaihi wasallam li Fatimah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi anak dia Fatimah. Fatimah ni nak gerbai jugalah, mana katanya Nabi gerbai, Fatimah nak gerbai juga. Suruh ayah dia sembelih lah. Nabi kata bagi Fatimah, kerana perempuan ni tak patutlah nak sembelih benda besar-besar gini. Takut tak biasa ke, takut terkejut ke, tak boleh tengok darah ke, ikutlah. Qumi ila udhiyatik. Tu dengan maknanya fashhadiha fa innahu bi awwali qatratin min damiha yughfaru laki ma salaf min dzunubiki. Tu katanya. Terjemah ayat kata telah bersabda Rasulullah alaihi wasallam kepada Fatimah. Nabi royak diri pada anak ayah Fatimah, bangunlah kamu kepada kerbanmu. Mari tengoklah nak kerbanmu ni. Panggil Fatimah ke pergi ikutlah, kira-kira mana sekiranya tuai tu tak ada uzur ke, pergi tengoklah, pergi menyaksilah moleknya. Maka menyaksikanlah dia, mari tengoklah kerbanmu ni, darah titik macam dan sebagainya. Kerana pada permulaan titis dari darahnya akan diampunkan bagimu. Dia katanya apa yang telah lalu dari dosamu. Mari tengok darah duk mengalir duk titik tu, dia katanya Allah Ta'ala ampun dosa. Mana gitulah, titisan dari darahnya itu akan diampunkan bagimu apa yang telah lalu dari dosamu. Dosa tak ada sakut dengan anak Adam, tak ada sakut. Tu mana katanya tak ada sakut dengan dosa terlalu besar sangat juga, maka dapat keampunan dia ni seolah ni darah titik tu dah bertubik dosa dia. Hingga habis darah ni tu. Tu maknanya. Ni ayat katanya di segi kelebihan bagi orang hendak berbaik tu, kita tengoklah kerbai dia sana itu lebih lagi kan ibu kita lah. Kan ibu tu tak kalau sebelah lembu utuh tak patut benar lah. Biring kambing ni pun Nabi pun semulih lah, orang lelaki lah semulih. Tapi hak orang perempuan tu dia menyaksi, dia tengok. Tu maknanya. Lepas pada tu pula balik ulama kita mai kecek pula tentang masalah jenis-jenis kerban. Dia katanya tidak sah kurban malaikat dari unta, lembu dan kambing dengan segala macam jenisnya. Ayat tu benda nak sah kurban tu bermula daripada binatang yang besar termasuk unta, lembu, kambing. Lembu tu ikutlah jenis nama apa pun. Kambing sebab tu juga, kambing bakar tu bakar ni tak kira lah. Segala macam jenis lah. Jenis tu banyak lah. Tu kambing jenis biring, jenis kibah, macam-macam lah. Ayat tu nata jinak lah. Min bahimatil an'am tu nata jinak panggil. Dia katanya, kata penyusun Al-Murni tu kita katanya tidak ada dipindahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, tidak dari para sahabatnya berkorban dengan yang lain. Masa Nabi sendiri, masa sahabat pun
Tak ada lah kata pergi gerbang dengan benda lain tu, baiknya gerbang ni lah. Unta, lembu, kambing, kibah, biring, gitulah. Semenjak daripada masa Nabi dia katanya dan juga masa sahabat. Kerana korban itu adalah suatu ibadat yang tertentu pada binatang ternak. Tu. Jelaslah mana kata ibadat khususnya untuk binatang jinak. Itu dia termasuk binatang jinak lah. Dia katanya seperti zakat. Ayat tu zakat pun macam tu lah. Ada zakat unta, zakat lembu, zakat kambing. Termasuk bil lah. Dia kata jenis lembu tu kubah ke ikut masuk bil. Tidaklah harus dengan dia selain binatang ternak. Kalau binatang liar tak boleh lah dia kata. Dari binatang-binatang liar seperti seladeh, binatang kejar liar mereka tu. Dan seumpamanya. Waktu tu tidak berlaku di dalam syarak dan tidak sah lah macam tu dia katanya. Ini khusus bagi orang yang umum, orang ada keluasan lah. Lepas tu pula dalam kitab kita masih sebut orang yang susah, orang yang dhaif lah mana. Seolahnya orang yang kuat, yang gagah, orang panggil orang yang mempunyai harta tu, gitulah. Kata penyusun dia panggil An-Nail telah dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas bahawa dia ambil, dia katanya bahawa dia Ibn Abbas tu seorang sahabat Nabi ni, dia apabila telah sampai masa berkorban. Ini ayat Ibn Abbas diri ni, ayat cara mudah ada jugalah cara nak korban tu. Dia kata dia ni bermasa sampai masa korban tu, maka diberikannya pada orang peliharanya 2 dirham. Orang hadut pera menata nak korban tu lah. Apa dia mau nak lah nak sekor ke nak segera ke nak ikut lah. Dia pera menata nak korban tu. Ibn Abbas pun dia kata dia pun berilah 2 dirham. 2 dirham ni dia panggil 2 duit perak pada masa dulu lah, 2 keping dirham tu. Dan berkata belilah daging dan beritahukan kepada orang bahawa itulah korban Ibn Abbas. Mung baik duit ni pergi beli ni, royak tergerbah Ibn Abbas. Tak apa, jadi tak ada pergi lah. Seolahnya okey dia mau pergi beli royak tergerbah Ibn Abbas, tak apa. Mudahlah bagi orang yang tak ada nak pergi tengok pun tak apalah. Pergi tengok sana itu dia masuk dalam kata benda molek, bukan benda sunat. Tapi kalau tua tak boleh pergi sendiri pun, semula sendiri pun tak dah. Misalnya lebih lagi hak kita ambil gaya tu pula. Apa kesukaan demo lah. Jadi mudahnya beri duit. Royak atau gerbah dia sudah. Itu dia. Mana perbuatan tu mana hati mudah lah. Kita niat serta buat niat nak gerbah, duit sering mau beli royak tak gerbah kita. Apa? Tu maknanya. Masuk dia kata okey dah lah. Tu makna katanya. Dan diriwayatkan juga ada bahawa Bilal telah berkorban dengan seekor ayam jantan dan seumpamanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ini hal apa dhaifna. Orang tak tahu Nabi Bilal ni mau ya sabuke orang rasa, orang mai luar negeri ke apa susah tak ada jari 10 lah kecil mudah-mudah kok. Tu ya. Mai masuk Islam dengan Nabi di Madinah ke apa duk. Tu ya. Kerja usaha cara dia lah. Orang tidak punya harta lah. Pas dia pun ingat kata Nabi sebut hadis katanya hari raya korban ni mana kelebihan orang menumpah darah tu tak ada dah orang nak banjah harta ke apa mereka hak lebih pada tu min hiraqati damin daripada menumpah darah. Pas dia pun tak apalah ya tadi ni tak kuasa dah nak beli lembu kambing biring pun. Tapi dia fikir kata ayah dia pun darah juga. Ayah dia darah juga. Lalu tu dia pun tak ada apa lah. Dia pun niat korban lah. Dia katanya. Dengan seekor aja jatuh dia. Dan seumpamanya. Kalau ada sekati ke apa ikut lah. Itu dia. Ini Nawayak kata pernah berlakunya. Di kalangan sahabat Khadak Ehna tu. Tak ada orang orang ni.
Walaupun aja jatuh pun ya pada hari raya tu juga dia niat kebaikan Allah Taala juga dia tu. Tu dia. Menurut sungguhlah, tak ada sungguhlah. Tapi orang kita pun kalau tak ada sungguh boleh nak amal mengikut perbuatan sahabat ni. Tu dia. Dan dia pun faham lah. Faham kata hak Nabi raya hari ni maaf kelebihan. Orang mari awal supaya kelebihan utuh. Akhir-akhir hak dekat akhirnya supaya kelebihan je. Tak itu. Dia masa kelebihan je ni boleh jadi juga banding lah tu darah betul lah. Dah tu yang aman. Tapi hak telur tak ada pihak aman. So kali kata telur tak ada pihak aman tu. Boleh jadi tak ada darah dah telur tu. Tapi masih ada darah lagi lah. Tu adalah kedudukan masa sahabat pun ada gitulah. Ada hak mempunyai harta, ada hak susah. Hingga sampai kiamat lah. Sesak kaya ni sampai kiamat. Sebab itulah kalau manusia mikir nak hapus orang sesak dia tak boleh jadi. Kalau terhewat lah tu dah. Cuba bakat kaya berlaku. Dia nak buat sejik kita ni. Tak ada. Dia nak buat patah. Itu tak maju manusia. Sesak kaya tu boleh majukan dunia hak Allah Ta'ala buat bumi ni. Dengan sebab ada orang kaya, ada orang susah. Kalau kaya berlaku tak ada buat maju apa. Tadi tak ada bahajak. Ni orang kaya bahajak nak pada rumah, nak pada jalan molek, nak pada apa, maka berhajat cara susah. Orang susah berhajat pada belanja dia tu. Kerja nak boleh duit belanja diri dia. Beri pun dua tu lah dapat majunya negara dan dunia. Dengan sebab tu lah Allah Ta'ala jadi fakir miskin ni adalah faedah dan lagi pula dapat kemajuan dalam hidup dunia dan akhirat. Tu maknanya. Lepas pada tu pula yang mayu kecil tentang masalah umur yang dipadakan untuk korban. Ni pun kita tahu belakang dah, cuma kita ngaji panah gitulah sebagai peringatan tu. Serta masalah umur pula. Ni pun dia sebut setahun sekali tu, ingatlah. Dia kata untuk disyaratkan masuk ke umur 6 tahun. Ni pak kita tak ada mana utah tapi lah ni dah mari dah. Utah banyak dah mari lah ni, tak ada dah lah. Usia masyarakat pun tak siapa lah. Ayat katanya 5 tahun lah masuk tahun ke ni. Tu utah. Lembu dan kambing dia katanya masuk ke tahun yang 3. Umur 2 tahun masuk tahun 3. Jadi mana ulama Syafi'i kita ni, ya kambing dia pergi tok sekali dengan lembu. Tapi ulama lain tu ya dak ya kambing dia pergi tok sekali dengan kibah. Kali dengan biring. Mana umur setahun masuk tahun yang kedua. Tu. Kalau orang Arab yang banyak guna kambing biring kibah ni setahun masuk tahun yang kedua. Ulama kita Syafi'i kata kambing ni gigit dekat dengan lembu jadi 2 tahun. Juga masuk tahun yang 3. Tapi kalau biring, kalau kibah tu apa juga. Setahun masuk tahun yang kedua. Mana gitu. Tak boleh segitu. Termasuk ulama semasa ni pula, ulama kurung kita ni dia kata Nabi sakak umur saat itu adakah mesti gitu ke atau apa? Nak royak kata benatai itu mempunyai daging. Itihad ulama semasa dari ini dia katanya Nabi royak tetap umur tu nak royak katanya dari segi subuh daging sana itu lah tu lah. Kalau lembu, kalau kambing pun mengikut kira gitulah. Dia panggil sebut tu. Maka di sinilah ulama semasa kita ni ada juga gigiyah katanya apabila benatai tu sehat daging molek supaya kau ni umur 2 tahun dah kita kami beri tapi tak ada sehat mana daging pun boleh tak ada banyak. Kau ni umur setahun je tapi daging dia tu boleh kalau 2 kilo kan banyak dia lagi dengan 2 tahun tu. Dia kata tak podah lah. Tu panggil kajian baru lah. Ulama baru tu dia fikir dari segi hikmat ataupun dia panggil maksud Nabi Nuh kan itu. Walau bagaimanapun boleh malah maksudnya. Dan biring-biring masuk ke tahun yang kedua. Dan jadi beza kambing dengan biring tu balik ulama kita. Biring masuk tahun yang kedua. Dia panggil setahun lepas tu masuk sehari pun tak apa dah lah. Tapi kalau kambing dia duduk 2 tahun baru masuk tahun 3 sehari pun tak apa dah lah. Tu.
Tapi ada mana amal juga ulama banyak tu katanya kambing dengan biri ni sama. Berarti setahun cukup masuk tahun kedua. Tu boleh amal jugalah. Banyak ulama amal tu lah kan dari Arab katanya. Dari Jabir bahawasanya sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tazbahu illa musinnah illa an ya'sur alaikum fatazbahu jaz'atan min ad-dha'ni. Ini saku riwayat umur juga. Janganlah kamu sembelih malaikat yang berumur kecuali jika susah atas kamu. Maka kamu sembelihlah yang berumur setahun dari biring-biring. Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Nak ayat kata, kalau nampak susah sangat kok, payah nak cari kok, masa gerbang hari makan daging ni, misalnya tak ada. Tak apalah. Umur setahun pun tak apa dah. Salah gitu lah. Dia kata dia. Hari ni, hari raya 4 hari ni, dia panggil hari makan daging. Jamu aklin wa syurbin. Hari makan, hari hirup kuah. Syurbah dia panggil. Kalau gitu, kalau lah tak ada hak itu kok, hak nampak kata sehat, umur sangat kok, tak apalah. Setahun kok, tak apa dah lah. Tu maknanya. Kata penyusun An-Naim, sesuai kita lah. Hadis ini jelas menunjuk tidak harus dan tidak memadanya anak-anak biri yang berumur setahun kecuali jika orang yang hendak berkorban itu sukar. Dia katanya mendapat yang sudah besar. Kalau hak lah kata kalau dia mau kata umur nak banyak, nak 2 tahun ke, tapi kalau sampai setahun pun tak apa dah lah. Nampak payah. Sedangkan benda ni kita dapat tim Natal ni pun madar lah dari segi nak jadi hari makan daging kan itu. Kata An-Nawawi, mazhab ulama keseluruhan mengharuskan anak biri-biri yang berumur setahun, baik didapatinya yang lain maupun tidak. Jadi balik ulama Syafi'i kata buku biri ni tak ada kira dah. Sama ada umur setahun tu pakai boleh semata dah. Sama ada hak besar, bodoh, Allah pada tak ada apa lah. Sedangkan hadis ini mereka tanggungkan atas yang panggil yang sunat dan yang lebih utama kok. Kalau beri pun umur 2 tahun kok utama lagi lah maksud kita. Ada riwayat pula dari Ibnu Sulaim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nabi riwayat lagi tentang masalah umur dah dia katanya. Annal jaz'a yuwaffa mimma tuwaffa minhu as-saniyah. Sesungguhnya anak biring-biring yang berumur setahun itu menyempurnakan dari apa yang disempurnakan oleh biring-biring yang sudah besar. Tak apalah. Kalau biring yang umur 2 tahun besar sama telah molek lah. Tapi kalau hak setahun pun tak apalah. Sebenar dah untuk kita nak buat kerban. Maksudnya. Itu dia kecek segi sakut dengan masalah umur menatal itu. Lalu tu pula yang kecek pula tentang berkorban dengan yang berkasih. Kasih ni lembu kasih lah seolahnya. Ada apa juga lah. Tadi ya. Menatih hak kasih pun boleh juga. Takut dia motor menatih hak kasih tak molek pun korban. Ada serupa juga Nabi ayat. Harus berkorban dengan yang berkasih. Dari Abi Rafi' duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bika bisyai'ini amlahaini mawju'aini khasiyataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkorban dengan 2 ekor biring-biring yang berbelang hitam putih yang berkerak 2 buah peletnya berkasih. Meroyakkan oleh Imam Ahmad. Ni nak ayat katanya orang Arab sebetulnya benatai ni biasanya kalau benatai jantan ni ya nawi gemuk dia kena kasih. Jadi mana buai 2 betul kotor dia tu. Kasih dengan maknanya dia kasih tu ya tak ada galak lah, tak ada air mani lah, tak ada gaduh nak berambak lah kecil mudah-mudah. Duk cara nak makan, makan sudah cari air makan tidur. Jadi buat pada gemuk dia. Itu kita tengok tu lah ni. Lembu jantan suku kalau kita perhati tengok ni. Ayah jantan pun suku. Kalau
Duk gaduh nak berambak dia. Tu habis itulah kadang-kadang lembu jantan tu dia mau kasih. Kalau tak kasih kat duk cara tak makan tak gaduh mana dia. Tua-tua dia gaduh nak berambak ya. Tu maknanya. Masa dulu pun adalah macam tu masa Nabi, sahabat Nabi dulu. Nabi kata tak ada apa lah tu pun. Nabi sendiri pun dia kata dia pun kerbai juga. Dengan dua menatih hak kasih macam itu. Walik menatih hak jatih lah kasih tu makna kita. Ini riwayat hadis ni oleh Imam Ahmad. Tu dia. Unta dan lembu memadai dari 7 orang. Ini yang riwayat tentang masalah kursi pula lah. Ini menatih hak kasih, ini hak kursi. Tu. Dari Jabir, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badana an sab'atin wal baqarah an sab'ah. Ini Jabir, seorang sahabat Nabi nama Jabir, dia katanya kami telah semula serta Rasulullah SAW tu pada am Hudaybiyah al-badanah ni ya unta, seekor unta dari 7 orang dan lembu dari 7 orang, diriwayatkan oleh Muslim. Ni kosi masalah hak berlaku di Hudaybiyah ni ada bayaran lah cara dia tu. Kena haji dah masuk oleh apa tu ada sakut pak dengan bayaran apa tu maka kosi lah. Dia sedia seorang tu. Boleh juga kosi untuk nak bayar haji juga ni bayar hak sakut pak. Orang buat haji ni ada hak kena bayar. Maka sekor kambing tapi nak kosi unta 7 gram ataupun lembu 7 gram pun boleh juga. Tu hadis ayat sakut tu. Harus nyo bersekutu pada unta dan lembu. Dia kata mencukupi dari 7 orang. Ini adalah pada hadiyu. Hanya hak sakut ini kosi dalam masa Nabi dia buat kali masuk haji dia tahun Hudaybiyah tu. Juga ada riwayat juga kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Ada hadis lagi hak riwayat Ibn Abbas riwayat katanya adalah kami besok sekali dengan Rasulullah dalam sapi. Besok sapi dengan Nabi fa hadarul adha. Dalam masa tu hadirlah raya adha. Dalam masa dalam sapi tu dia katanya datang hari raya adha. Fashtarakna fil baqarah sab'an wa fil ba'iri 10. Bahawa siapa masuk kerbai itu maka kami pun kosi lah pada lembu 7 gram dan pada unta 10 gram. Ada juga riwayat ada ulama juga wak dalil katanya unta ni boleh 10 gram. Itu dia. Tak apalah tu. Sisi katanya unta ni mana kata 7 gram juga, dia mana kata 10 gram juga. Tu tak ada apalah. Tu ayat tu kosi ni boleh lah. Itu dia. Masa Nabi supo, masa sahabat supo. Dan kita nak amal ni pun, jelalah. Itu turut jejak langkah Nabi sendiri dan juga sahabat kosi masalah gaya kan itu. Kalau nak hawa sekor-sekor tu, cara sekor-sekor. Dan dia kata laginya biring-biring dari seorang. Cerak dah, biring kami itu nak seorang ya, saya katanya. Tu. Sebenarnya biring-biring itu madai bagi seorang lelaki dan ahli rumahnya. Tak apalah kalau nak buat seorang lelaki lepas tu ahli rumah dia tu. Pengorban ini seekor biring ni bagi diriku dan ahli rumahnya. Gitu. Walaupun mereka itu ada 100 orang atau lebih sebagai yang telah dibuktikan berlakunya oleh sunnah. Jadi makna katanya kita dengar dah dia kata hak sunnah dulu katanya Nabi kerbai bagi umat dia. Satu biring itu untuk umat dia. Lepas tu satu ekor lagi tu untuk diri dia dan keluarga dia. Tu. Nak ayat kata segi nak kursi pahala ni tak ada apa, banyak mana pun tak apalah. Dia katanya kalau ahli rumah dia tu banyak mana dia pun ingat gitulah kursi dia segi kursi pahala kan dia katanya.
Riwayat daripada Atha bin Yasar, dia kata sa'altu Aba Ayyub Al-Ansari. Aku tanya bapa Ayyub Al-Ansari ni orang Madinah, kaifa kanatid duhaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala kana ar-rajulu fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyah anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna hatta tubahin nasa ba'du. Tadi. Seorang sahabat ni dia tanya Abu Ayyub ni, sahabat Nabi rung kakak lah. Atak ni rung adik. Tanya sahabat rung kakak. Dia katanya, aku telah menanyai Abu Ayyub bagaimanakah di hulunya kerban-kerban, dia kata di kalangan kamu di zaman Rasulullah. Ya tak ada masa Rasulullah lah mana Abu Ayyub, masa dah gerbai masa Nabi mula lah mana. Katanya jawab Abu Ayyub, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki itu adalah berkerban. Dia katanya dengan seekor biring-biring dari dirinya sendiri dan ahli rumahnya. Jadi makna katanya masa Nabi tak ada dulu, boleh kata tiap-tiap rumah tu seekor biring tu ada lah. Gerbai bagi diri dia, bagi ahli rumah dia. Salahnya hari makan daging ni belum hakim belakang lah. Dia sendiri ahli rumah dia. Itu dia. Lepas tu kan pakai rojak bilik kemari tak apa lah. Anak oyak tu nak jadi ada hari itu hari makan daging. Lalu mereka makan dan memberi makan hingga dia katanya membanggakan manusia kemudiannya. Diriwayatkan oleh Malik dan Imam Tirmizi dan disahkannya. Hadis ni pun sahih lah. Abu Ayyub kata dulu gitulah. Bakat ada gerbai jadi supaya gembira jugalah. Ada setiap ahli rumah tu ada gerbai bagi ahli dia dan keluarga dia. Masalahnya ada sama-sama dia tahu lah, tak pandangnya dia anak dia, tak pandang so kata. Mana kata dalam sebuah rumah tu ada gerbai. Tu dia. Mana kata bukan sekali godak lah, bolehnya weda dia tak tahu. Tu maknanya. Jadi dia kata sininya, tapi lepas belakang ni jadi itu pula dah dia kata hatta tubahin nas ba'd. Jadi buat belakang ni dia pakai bermegah-megah roda. Itulah kita tak nampak tu dia kata. Salahnya pas ya ada lagi Nabi mati ada lagi, tapi hak belakang ni atau hak kita juga jadi buat bermegah dah dengan gerbai. Patut jaga, patut jangan buat megah-megah kerana gerbai masalah ibadat. Cuma hak belakang ni buat bermegah pula. Buat debel lah dia tulis gerbai semua rasa kata demo lain tak ada boleh gerbai jadi lajak lah. Tu maknanya buat bermegah-megah. Ada juga lepas pada tu juga timbul jenis buat bermegah-megah dengan gerbai. Maka hak tu dicela syarak lah. Tak sah lah. Jenis ibadat ni tak sah ada bermegah-megah. Buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa tara mana buat kuasa betul lah. Dia katanya. Seterusnya Nabi royak pula syarat-syarat korban. Syaratnya hendaklah sejahtera dari tiap-tiap cacat yang mengurangkan daging atau lainnya dari apa yang dimakan. Jadi tidaklah memadai yang kurus. Jadi kalau kurus tak boleh kerana hari makan daging. Bagi nombor daging bahawa kurus tak boleh hadir. Dosa lah. Nampak kata tak ada itu sangat dengan agama cari hak kurus dosa. Pakai tak madah dah kurus tu. Tempat tu yang tempang, kecok, nate kecok, yang butuh sebelah mata pun tak boleh juga. Apa terhai kalau dua belah. Yang sakit, nate sakit, apa apa? Nate kita nyakit sakit ni kita nak gerbai tadi, tak boleh tak sah. Dan kurak yang nyata, nyakit kunuh kulit kurak. Itu dia. Dan tidak mudarat. Sedikitnya dia katanya. Kerana ada hadis Nabi pernah katanya pak ni la tajuz fil adhahi. Dak madah sudah gerbai maka tak harus tak boleh. Nak gerbai ni pak ni tak boleh sama sekali. Al aura'u al bayyinu auruha.
Dia kata yang buta sebelah yang nyata butanya, yang buta sebelah pun tak boleh dah. Pak kalau dua keteruk lagi lah, soal gitulah. Yang keduanya wal maridatu al bayyin maraduha. Yang sakit yang nyata sakitnya, mana nate sakit sungguh lah, bukan sakit sikit dak nyata kata nate tu sakit. Penyakit. Tak boleh juga. Yang tempang yang nyata tempaknya kecok tu nyata, bukan sikit-sikit dak lah. Nampak kata dia jalan tu kecok. Terus lah, nata cenderung. Tu dia panggil situ, dia panggil arja'. Kecok yang nyata kecoknya. Wal ajfa' allati la tunki. Dan yang kuruh yang tidak berotak. Soalnya kuruh ni makna kata tak ada daging lah, salah gitulah. Sedangkan berbuat ni mana hari makan daging. Tapi kita gerbai benda macam ni, maka kita tak sah lalu dah macam gitu. Kata An-Nawawi, mereka telah bersependapat bahawa kecacatan yang apa macam sebagai yang tersebut dalam hadis ini, iaitu sakit, kuruh, buta sebelah dan tempang, yang semuanya iaitu tidaklah memadai berkorban. Dia katanya. Ini dia kata jelas terang-terangnya hok ni tak ada khilaf lah, pakai tak memadai lah. Pihak lain pada ni tu ada khilaf lah. Kita tengok pula pada gelar seterusnya. Hak ni pakai cerak tak memadai ni. Tapi kalau sakit sikit patah tanduk ke ekor kudung ke mana tu, kita tengok semula pula sebagai sambungnya pada gelar dapat lagi insya-Allah. Cukup sekarang ni pada malam ni. Salah silap sama kita istighfar. Akhir kata subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.